Aduh. Dah. Oh, ya Allah. Dah silap pula dah. Wanda. Apa ni? Saya tahu Alia adalah gadis yang selamatkan saya 15 tahun dulu. Dan saya tahu Alia adalah Cinderella. Wanda, awak kena terima hakikat ni. Saya tahu. Pasal tu saya nak buat keputusan. Wanda, Saya nak kahwin dengan Harun. Mas, saya nak kahwin dengan Harun. Harun, sampai hati you. Kenapa tak tunggu I? Kenapa tak tunggu I? Astagfirullahaladzim, Wanda. Jangan buat macam tu. Wanda, jangan malukan ayah, Wanda. Tolonglah, Wanda. Tengok ni. Sudahlah, mak. Anak saya ni dah melampau, ya. Dalam dunia. Pasal tinggalkan aku. Wanda, tak baik cakap macam tu. Oh, you dah bela dia. Mentang-mentang dia dah jadi isteri you. You tak ingat apa you cakap dalam phone tadi. Badan saya untuk Alia, jiwa raga saya untuk you. Sampai hati kahwin dengan semua I tak kahwin dengan sesiapa. Kami tak jadi kahwin. I dan Alia setuju untuk tidak merosakkan masa depan kami. habis yang doa tadi tu, ingat lepas semayang kan dia baca doa Apa pun kita buat kena baca doa supaya selamat. Tahu tak? Saya dah buat fikiran. Saya nak kahwin dengan Wanda. Tolong nikahkan saya dengan Wanda. Oi, kamu jangan nak mandai-mandai. Ini walinya masih hidup lagi, tahu tak? Cuk Adik, boleh tak tolong nikah anak saya dengan budak Harun? Johari, ya? Kau nak kahwin dengan anak aku ke? Alia? Gata sungguh anakku. Tuan Kadi, tolong nikahkan dia orang berdua. Senang cerita. Eloklah akad nikah di sini, lepas tu bersanding di pelamin rumahku.
mata kamu semua silalah masuk ke dalam menjamu selera. Makan nasi minyak tambah banyak-banyak, tak cukup puas minta penanggang. Makan nasi minyak tambah banyak-banyak, tak cukup puas minta penanggang. Di atas pelangin pengantin duduk bersanding, mata menjeling-jeling, kepala ikut berpaling. Ayah dan ibu senyum tertipu, teringat-ingat masa dahulu. Ayah dan ibu senyum tertipu, teringat-ingat masa dahulu.